Semayang yang paling afdal sekali adalah semayang subuh hari Jumaat secara berjumuah. Jadi tadi kita dah dapat kita tunai, alhamdulillah. Kita harap mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik hidayah kepada kita sehinggalah kita tinggalkan dunia ni. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada pagi ni insya-Allah marilah sama-sama kita dengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang kelebihan kita semayang di bulan Ramadan. Kita semayang pada waktu malam. Kalau kata kok semayang tahajud, bangun tengah malam semayang. Ada ulama kata tahajud ni ikutlah semayang apa pun. Kita bangun tengah malam, lepas tidur kita semayang, itu dipanggil tahajud. Kalau kita ada qada, kita semayang qada, maka tu pun dipanggil tahajud juga. Lepas tidur lah, syarat dia mesti kita tidur dulu lepas tu bangun. Apatah lagi kalau bulan Ramadan. Dalam satu hadis yang diriwayat daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, katanya Sayyidina Umar, aku dengar lah, ataupun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahawasanya Nabi pernah berkata, idza staiqaza ahadukum, apabila terjaga ahadukum oleh salah seorang daripada kamu, min naumihi, daripada tidurnya, fi syahri Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Maknanya dia tidur, lepas tu dia tu kejut, kejut tengah malam, lepas tidur tu kejut. Wa taharraka fi firashihi, dan bergerak-gerak ia pada hampa dia. Mana dia geliat lah, kalau kita tu kan bangun tu kan geliat dulu berapa tu. Wa taqallaba min jambin ila jambin, dan berubah daripada satu pihak ke satu pihak lah. Dan mana gerak-gerak, kalau kita gerak geliat lah, bangun tidur tu dak bangun lalu kan, duk geliat-geliat dulu tu. Yaqulu lahu malakun, maka akan berkatalah oleh seorang malaikat bagi dia. Nabi kata masa dia bangun tidur tu, dia duduk atas lembek lah, atas tilang tu, duduk gerak-gerak tu, maka satu orang malaikat akan kata ke dia, kum, bangun, barakallahu fika, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati engkau. Ni doa malaikat ni. Ada malaikat, sebab ada malaikat yang memang akan jagalah, kita kata dia, akan beri peringatan kepada kita untuk buat benda baik. Maka malaikat ni akan kata, kum, bangun, barakallahu fika, mudah-mudahan kalau mu bangun ni Allah Ta'ala berkati engkau, wa rahimakallah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati engkau. Ni doa malaikat. Tapi kalau kita sambung tidur balik, tak ada. Ni malaikat suruh kita bangun. Mudah-mudahan kalau mau bangun, mu dapat keberkatan daripada Allah, mu dapat kasih sayang Allah. Katanya Nabi, fa idza qama, maka apabila bangunlah ia, seorang tu bangun, dia bangun nak mana? Biniyatis solati, dengan niat nak semayang. Bukan bangun nak pergi cing bukan bangun nak pergi berak ke apa. Bangun ni sebab apa? Sebab nak semayang tengah malam tu. Ni bulan puasa dah, bulan Ramadan khas ni. Sebab itulah kalau kata ambil peluang molek ni, kita dah nak masuk fasa akhir Ramadan dah ni. Kalau boleh 10 malam terakhir tu banyakkan semayang. Kalau Nabi kok dulu bila 10 malam terakhir, ulama kata Nabi tak akan tidur di rumah, melainkan Nabi duduk dalam masjid. Nabi gerak semua isteri-isteri untuk bangun tengah malam tu. Sebab apa? Kerana kata Nabi, malam Al-Qadar itu kamu carilah dia 10 malam terakhir daripada Ramadan.
Nabi tak sebut tarikh bila betul-betul tepat dia. Tapi banyaklah kalau kita tengok pendapat ulama, kalau ikut Imam Ghazali, dia tengok tarikh satu hari puasa berhari inda, maka Lailatul Qadar hari ni. Kalau puasa start hari Khamis, Lailatul Qadar pada 20 ni. Tapi ada pendapat ulama kata Lailatul Qadar ini dia tak berubah, dia setiap tahun waktu yang sama, iaitu 27. Sebab tu sahur kat kita malam 7 liku. Tahu kan? Dulu-dulu kita ingat kok orang tua-tua lah suruh pasang pelita malam tu kan. Malam 7 liku. Dan kita tengok bukan saja di sini. Kalau malam 27 juga sama di Mekah, baik di Mesir, di Yaman sama. Dan malam 27 saya ingat saya pernah puasa sebulan di bulan Ramadan ni di Mekah. Malam 27 tu, tahu malam 27 tu ramainya orang nak masuk Masjidil Haram tu, pas garik tak boleh masuk askar-askar dah. Mana pakak orang-orang Mekah ni pakak turun dah mari Masjid Haram. Begitu juga masa di Yaman gitu kok, di Hadramaut Tarim tu, di masjid ni siapa semayang tu penuh, kita ingat kita pergi lewat tu mayang atas jalan raya tu tutup jalan mayang. Begitu juga di Mesir, sebab banyak juga pendapat ulama kata malam Lailatul Qadar itu adalah malam 27 Ramadan. Setiap tahun tidak berubah. Jadi sebab itulah ada orang-orang yang memang orang Arab, dia tetap kata 27. Sebab tu kalau Sudais tu saya ingat Syekh Abdul Rahman Sudais, malam 27 tu doa paling panjang sekali, kat setengah jam doa. Jadi kita macam ni lah, senang saja. Dia ada hadis Nabi kata mu carilah Lailatul Qadar itu malam-malam ganjil. Malam 21, 23, 25, 27 atau 29. Tapi guru saya kata ginilah, nak senang tak payahlah cari-cari gitulah. Buat je 10 malam akhir tu, buat semua, pasti akan dapat. Mesti akan dapat. Kalau hak 21 takut-takut tak itulah tak kena kan, susah juga. Senangnya ni 30 10 hari tu direct buatlah apa kebajikan pun, maka semua kalau betul Lailatul Qadar tertepat ni dengan Lailatul Qadar, maka akan diganda pahala selama ataupun lebih daripada 1000 bulan. Nabi Allah Taala sebut dalam Quran. Jadi hadis ni Nabi kata fa idza qama bin niyati salah, maka apabila bangun salah seorang daripada kamu biniyati salah, dengan sebab niat dia tu dengan nak semayang, yad'u lahu, maka mendoalah baginya itu firasyu, oleh tilang dia tu, lembek dia doa. Wa yaqulu, berkata tilang tu ni, lembek tu kata dia, Allahumma ya Allah a'tihi, berikan kepada dia ni firashal marfu', akan hampa orang idza, dan apabila labisa, memakailah ia seorang saat ni saubahu, akan pakaian dia. Kan ada setengah orang kan tidur tak akan baju, bangun pakai baju, yad'u lahu saubu, lalu kata Nabi, dan mendoalah baginya itu saubu, oleh baju dia atau pakaian dia. Wa yaqulu, berkata pakaian tadi, Allahumma ya Allah a'tihi, berilah kepada dia ni min hulalil jannah, berikan kepada dia daripada pakaian-pakaian syurga. Tahu pakaian syurga, Nabi kata comel lah. Ada orang yang Allah Ta'ala beri dia ni pakai 70 lapis. Nah, 70 lapis, 70 perhiasan. Kalau orang puang kok macam-macam perhiasan dia pakai.
Kan kita kan minat, ada setengah orang kan minat cicing. Pakai 10 cicing kan. Ada saya tengok dah orang pakai ni 10 cicing. Ada orang pakai rantai, pakai subang, pakai gelang, pakai cicing, pakai gelang kaki, tindik pula kat hidung, tambah. Apa kan orang puang kan setengah tu, tindik hidung. Tindik lidah pun ada. Lidah pun tindik kok. Apa ia suka perhiasan? Maka Allah Ta'ala beri, kata ulama, di antara kegembiraan orang puang dalam syurga adalah Allah Ta'ala beri daripada kecil-kecil dah masuk syurga, boleh nikah siapa. Orang lelaki Tuhan beri kelebihan, Tuhan beri kemuliaan, boleh nikah ramai sehingga sampai 1,000, 2,000, 3,000 orang anak bidadari isteri dia. Maka orang-orang puang masa tu dia akan pakai tu perhiasan bermacam-macam jenis yang tak ada dalam syurga dunia, Allah Ta'ala akan beri dalam syurga kat dia. Tu. Jadi Nabi kata wa idza labisa thawbahu, maka apabila dia pakai baju dia tu, maka mendoalah baju saat ni. Baju tu kata Allahumma a'tihi min hulalil jannah, ya Allah memberilah kepada dia perhiasan-perhiasan, pakaian-pakaian syurga. Wa idza labisa na'laihi, dan apabila memakailah ia seorang saat ni, na'laihi akan 2 selipar dia. Tad'u lahu na'lahu, maka mendoalah oleh kedua selipar dia. Wa taqulani, dan selipar tu katakan Allahumma ya Allah thabbit, tetap olehmu qadamaihi, akan kedua tapak kakinya, ala sirat, di atas titiang sirat. Lipat yang kita pakai tu, lipat tu doa supaya tetap kaki kita ni di atas titiang sirat. Ada orang tanya, titiang sirat ni rana ke? Katanya Nabi, titiang sirat ini satu jambatan yang sangat halus. Yang sangat halus dia tu lebih halus daripada rambut. Bila dia halus gitu, dia jadi tajam seperti mata pedang. Lalu dilentangkan jambatan itu di atas titiang sirat, di atas neraka. Di atas mulut neraka. Ingat dah, neraka dia jurang. Dia ginilah ni syurga, neraka duduk bawah itu, dia ada satu jambatan. Maka semua orang akan nitah ni. Dan Nabi kata setiap itu pula di tepi kiri kanan dia ada pokok-pokok yang berduri. Dan ada pencakup daripada neraka duk kait kaki tu. Maka orang menitah ni bermacam-macam lah, kata Nabi. Ada orang yang menitah kalbarkil khatif, seperti kilat menyambar, laju. Pencakup sana ni dok dan nak kait kaki tu. Siapa? Aja tengok kilat kan. Tengok tak video satu, saya tengok video kan, Iran dia serang Amerika tu kan, serang pengkalang mereka tu. Dia guna satu benda peluru dia tu kan, supersonik tu. Nampak kan serang Israel tu kan. Laju tu Siapa hak drop benda hak nak tukar nak skat tu pun tak dang dah. Nak pemusnah peluru tu. Tak dang nak kejar, laju ngak. Apa? Drone dia panggil dia. Laju tu, supersonik kan. Jadi Nabi kata ada orang yang akan nitah daripada kalangan umat aku ni macam tu. Siapa? Semua orang kena menitah ni. Kita nak ingat setiap kita yang ada duduk masjid malam ni, pagi ni, yang duduk di rumah, duduk di mana-mana pun mesti akan menitah titiang ni. Neraka ni Nabi kata dalam dia ni dia macam jurang.
Tahu syurga atas, neraka bawah. Maka Allah Ta'ala letak satu jambatan dan setiap orang akan meniti. Maka orang hak selamat boleh masuk syurga. Hak tak selamat jatuh tu, Nabi kata dalam neraka ni, dalam mana? Sedalam 70 tahun perjalanan. Bukan 7 meter dalam dia tu. Bukan 7 kilometer. 70 tahun. Kalau kita jalan kok 70 tahun baru sampai bawah. Sebab suatu hari gini, ada satu riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah kata kita, kami sedang duduk gini dengan Nabi, tiba-tiba bum, bunyi gitu. Gum, bunyi. Lalu Nabi tanya sahabat, wahai sahabat aku, mu tahu tak bunyi dia ni? Lalu sahabat kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu, kami dah tahu ya Rasulullah bunyi dia. Katanya Nabi, itu bunyi batu yang jatuh, yang dilepas sejak 70 tahun hari itu ke dalam neraka, hari ni baru sampai. Makna dalam neraka tu dia lembah dan jurang, dia dalam macam laga lah dia atas. Dalam dia tu sampai patak dia tu 70 tahun. Jadi jambatan tu Allah Ta'ala letak atas gitu. Dan riwayat yang lain Nabi kata jambatan itu mengikut qada amal. Ada orang yang dapati jambatan dia tu sedepa ni, seluas gini, maka dia meniti mudah. Ada orang yang kata Nabi jambatan dia seperti rambut yang dibelah 10, yang dibelah 7, belah 10. Dan tajam dia seperti mata pedang. Tu. Ni orang celaka lah biasa. Sebab halus sangat. Nak niti kan ni kan? Nampak tak nampak tu. Maka orang ni akan jatuh lah. Jatuh. Tapi kena ingat, Nabi masa tu Nabi kata aku akan tunggu titian sirat. Dalam riwayat kata Nabi akan tunggu situ. Nabi akan tengok kita seorang-seorang duk meniti sambil Nabi doa. Salim ya Allah. Wilah selamat ya Allahumma aku ni. Mana Nabi tak tinggal kita. Sebab itulah kata ulama, kita hari ni kena ingat banyak Nabi. Sebab pada hari kiamat, kalau kita banyak ingat ke Nabi hari ni, Nabi akan tolong kita. Nabi tak biar kita seorang. Sejak daripada kita bangkit di pada mahsyar tu, Nabi akan cari dah. Nabi kata, ana laha. Wahai umatku, mari kupur kat aku. Mari. Lalu katanya, Tok Guru saya gitulah, kita kalau ada orang uruh, tak bimbang lah. Betul tak? Kalau hari ni dah kita boleh fikir sangat simple je, sangat senang nak fikir. Dah, kalau hari ni kita nak pergi Mekah, nak pergi backpacker, tahu backpacker pergi sendiri. Tak ada orang nak uruh. Kita sampai di Jeddah tu, sampai di Jeddah nak pergi mana pula tak tahu. Dengan hotelnya tak tahu lagi. Tahu, nak pergi perjalanan daripada Jeddah ke Mekah tu nak naik benda tak tahu. Agak-agak susah hati tak? Ya, susah hati lah kan. Orang tua memang tak sesuai lah backpacker ni. Sebab dia letih sikit kan. Dia memang orang kata backpacker ni pergi sendiri bawa beg sutir ni murah stomach dia. Ya. Tapi kena buat diri belaka. Tahu, sampai Jeddah kadang-kadang sakut kat immigration. Immigration Mekah tu kan. Dia dak ni sebab ni. Dah kita pun, sakut dah situ. Setengah jam sikit lah tu, pendek lah tu. Kadang ada orang tu 2 jam duduk situ. Askar dia tak benar. Immigration tak benar keluar. Tahu. Masa hisab ni, masa ditimbang amal, Nabi pernah kata, aku akan tunggu di hisab. Sebab Sayyidatina Fatimah pernah tanya Nabi masa Nabi nak wafat tu. Sayyidatina Fatimah, masa tu Rasulullah hampir wafat dah. Rasulullah kata, pada hari ni wahai Fatimah, ayah nak menghadap Tuhan lah, mana ayah nak tinggal dah dunia ni. Lalu Fatimah kata, wahai ayah, dah kita nak jumpa mana pula? Tahu? Fatimah pernah tanya dah Rasulullah, ayah dah, kalau ayah tinggal dah kami ni, kami nak jumpa mana pula? Nabi kata, aku akan tunggu kamu
di padang mahsyar. Kalau tak jumpa situ, aku tunggu kamu di hisab tu. Ada riwayat kita tengok dalam kitab Al-Yawaqitul wal Jawahir, dalam satu riwayat Nabi akan tunggu dekat mizan, dekat timbang. Apa? Untuk ngejah lah, untuk ejah. Nabi ni ibarat macam peguam bela lah. Kita masuk mahkamah, ada peguam bela yang akan bela kita. Jadi sangat beruntunglah orang-orang yang Nabi bela tu. Sebab pada dalam satu riwayat ada malaikat yang tak puas hati lah. Malaikat kata, ya Allah, sedaplah umat Muhammad ni. Muhammad tukar tolong begini-begini. Lalu kata Allah Ta'ala kan, wahai malaikat aku, biarlah Muhammad dengan umat dia ikutlah dia nak buat benda. Aku beri keistimewaan. Tidak cara ke umat dia. Dia masing-masing izhabu ila ghairi. Nabi Musa dia tak cara kepada umat dia Bani Israel. Nabi Musa, Nabi Isa. Sebab apa masa tu tak cara? Kata ulama, kerana masing-masing dalam keadaan ketakutan. Nabi-nabi pun takut masa tu. Tahu disebut dalam satu riwayat Nabi kata ketika Allah Ta'ala suruh malaikat Malik standby dengan neraka, lalu malaikat Jibril pergi panggil ataupun pergi khabar kepada malaikat Malik, wahai Malik, Allah Ta'ala dah perintah untuk erek neraka wak mari kat padang mahsyar. Lalu Nabi kata masa tu 70,000 malaikat akan erek neraka wak mari. Bunyi api. Bunyi api tu wak mari neraka tu, masa ahli-ahli mahsyar ni kita semua tengok neraka, nabi-nabi lain pun tengok masa tu, para nabi semua pakak tengok, lalu nabi-nabi pakak tengok tu Allah. Lalu katanya nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam masa tu bila nampak je neraka tu dibawa, terus doa, ilahi, wahai Tuhanku, ana khalilun, aku ni kekasihmu ya Allah, selamatkanlah aku daripada neraka ni. Nabi kata Nabi Ibrahim dia lupa nak doakan juga untuk Nabi Ismail anak dia. Tak ingat. Ingat dia je. Sebab apa dahsyatnya neraka tu. Sebab itulah Nabi lain tak ada nak mikir ke umat-umat, dia akan fikir diri dia. Maka kata Nabi umat lain tu, Nabi dia tak cara lah. Tak macam special Nabi kita Muhammad. Lalu Nabi Musa, Nabi Isa semua minta doa, dan katanya Nabi kita mereka menyebut pangkat mereka masing-masing. Nabi Ibrahim kata, ya Allah, aku kasihmu ya Allah. Macam gitulah. Ya Allah, aku ni kasihmu ya Allah, janganlah letak aku dalam neraka ni. Nabi Musa pun, ya Allah, aku ni kalimullah. Ya Allah, aku ni ruhullah, kata Nabi Isa. Ya Allah, aku ni, sebut pakat masing-masing. Sebab apa? Minta supaya Allah Ta'ala dakwi benda supaya tak masuk dalam neraka tu. Dah bayangkan kita hak tak ada benda ni. Nabi-nabi tak cara dah. Nabi kita seorang je lah. Nabi kita pun masa tu akan cari kita. Sebab tu ulama kata Nabi lain bila tengok Nabi kita ni masa tu dia kata subhanallah, Muhammad ni Habibullah, kekasih Allah. Sampai heran aku mak dia sampai setara ni. Tu. Sebab tu hari ni kalau kita dah ingat ke Nabi, kita kata, Tok Guzai kata, kita ni pesen tak kenal budi. Tak kenal budi kita. Sebab apa? Nabi start dari masa hidup ni, sampai ke mati, dia ingat kita semua. Sungguh. Kalau kita tengok riwayat-riwayat banyaklah, Nabi duk teringat kita, bukan teringat lolok-lolok, duk. Teringat sampai kadang-kadang nangis dalam mata basah janggut ni, maknanya nangis sungguh-sungguh. Bukan nangis lolok-lolok. Sungguh suatu hari Nabi pernah menangis, lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, apa nangis ni? Katanya Nabi, aku duk rindu nak jumpa dengan saudara aku. Lalu sahabat kata, kami saudaramu ya Rasulullah. Kata Nabi, la, mu bukan saudara aku, antum ashabi, mu semua sahabat aku. Lalu kemudian sahabat tanya, dah siapa saudaramu ya Rasulullah, hak mu duk rindu ngak ni, nak jumpa ni? Katanya Nabi, iaitulah orang-orang yang datang
selepas daripada kewafatanku, mana selepas aku meninggal, dia baru lahir. Dia tak pernah berjumpa dengan aku. Dia tak pernah melihat wajah aku. Dia tak pernah dengar aku cakap ni. Tapi dia beriman kepada aku. Aku rindu nak jumpa dengan dia. Siapa? Kita. Nampak tak? Kita pernah jumpa Nabi? Tak pernah. Kita pernah dengar Nabi khabar? Tak pernah. Dan ni kita, hari ni kita dengar daripada sahabat yang cerita Nabi khabar gini-gini betul. Tapi kita tetap percaya ke Nabi. Tu Nabi rindu kan? Kita hari ni mari masjid ni. Pagi ni. Mayang jemaah masjid. Bapa semayang ni? Sebab takut ke Tuhan. Sebab apa? Tuhan suruh ni taat ke Tuhan. Siapa khabar? Nabi khabar. Kita dengar direct ke Nabi? Tak. Kita dengar daripada sahabat ke tabi'in. Tabi'in. Siapalah ulama' siapa hari ni. Nampak? Kita tak pernah dengar direct daripada Nabi. Tapi kita percaya. Hak tukang sapa kita ni daripada Nabi. Tu Nabi rindu sungguh nak jumpa tu. Tapi gitulah, insya-Allah. Kalau kita ada juga perasaan nak rindu jumpa dengan Nabi, insya-Allah kita akan jumpa. Sama ada kata ulama jumpa atas dunia dalam mimpi atau hari kiamat kita akan jumpa dengan Nabi. Sebab orang tercinta berbalas dah. Kita rindu Nabi, rindu kita rindu, insya-Allah Allah Taala beri jumpa. Tapi kalau dalam hati ni kau tak ada apa dah. Dengan Nabi langsung tak tahu. Nabi pun tak kenal. Macam mana nak jumpa dengan Nabi? Kan Nabi pernah kata, orang yang layak, orang yang utama aku beri syafaat hari kiamat adalah orang yang banyak sebut aku masa atas dunia. Orang yang banyak ingat kat aku. Maka akan berjumpalah. Jadi titiang sirak saya ni nak cerita, Nabi kata semua pakat meniti masing-masing. Ada orang yang Nabi kata dia akan meniti titiang sirak ni macam kuda berlari. Kuda berlari. Ada orang yang macam angin. Angin lambat sikit dah. Ada orang kata Nabi dia meniti titiang sirak ini dalam keadaan mengakak. Berapa ngakak? Takut jatuh. Ngakak sambil duk kata salim, salim. Ya Allah selamatlah. Ya Allah selamat, selamat. Apa? Jadi katanya ulama meniti titiang sirak ni mengikut qada amal kita. Kalau amal banyak, insya-Allah selamat. Tapi jangan bimbang hak saat ni Nabi akan ada situ. Tapi ingat dah, ada Nabi kata aku tak cara ke dia. Ada dalam satu hadis Nabi kata aku tak kenal dia. Aku tak, bukan tak kenal, tak bertanggungjawab, aku tak cara. Di antara kata ulama adalah hak Nabi tak cara ke tak mayang. Nabi adalah satu riwayat tu Nabi kata aku berlepas diri daripada orang tak mayang atau aku tak tolong. Nak minta tolong dengan Nabi, ya Rasulullah tolonglah hamba. Mayang tak? Maka Nabi kata antum laisa minni, bukan daripada kalangan aku ni. Mana bukan daripada kalangan umat aku. Nabi kata bukan muda aku dah cari. Lagi di antaranya orang tak kenal Nabi. Dalam satu riwayat, satu kumpulan orang pada hari kiamat dia mari jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, isfa' lana, isfa' lana. Ya Allah, tolonglah kami, ya Allah, ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, mana nah? Siapa aku? Ingat dah, kita perjalanan hidup kita ni ke akhirat, dia adalah perjalanan yang kita sambung cerita ni. Bukan kita bila mati jadi orang lain, tak. Sambungan cerita kita adalah hak di atas dunia. Kalau hari ni kita kenal Tuhan, maka bila malaikat muka nakir mari tanya man rabbuka, kita boleh jawab. Sebab perjalanan kita ni disambung lagi. Kata toko saya, bukan lepas mati kita jadi orang lain. Dulu masa atas dunia tak kenal Tuhan, masa mati kenal Tuhan. Dah. Hari atas dunia tak kenal Nabi, masa mati kenal Nabi. Dah. Sebab itulah orang yang boleh jawab soalan muka nakir, masa atas dunia dia pernah belajar dah nak kenal Tuhan. Dia pernah belajar dah nak kenal Nabi. Maka bab tu malaikat tanya, ma rabbuka? Dia akan jawab, Allahu Rabbi. Dia tahu mana tu? Masa atas dunia. Lepas tu ada orang kata, tak apa, buat relax-relax je. Kan amalan kita tukang jawab. Ya, amalan yang belajar hari ni. Amalan tu. Kan amalan kita banyak dah. Amalan semayang ada, puasa ada, zakat ada, gaji ada, wisdekah ada.
Maka amalan-amalan ni lah, amalan yang nak boleh jawab soalan muka nakir adalah amalan yang kita belajar fardu ain untuk kenal Tuhan. Amalan yang boleh nak kita jawab, nak kata Muhammad Nabi aku adalah hak kita belajar atas ni. Amalan tu hak tolong. Dah kalau hari ni orang tanya sifat wajib bagi Tuhan apa? Oh tahu, kamu dah jadi belajar. Sifat mustahil bagi Tuhan? Oh tahu. Sifat aku? Tahu. Nah, sifat wajib bagi Nabi apa? Sifat mustahil? Tahu. Sifat aku? Tahu. Ayah Nabi nama benda? Tahu. Mak Nabi? Isteri Nabi? Anak-anak Nabi berapa orang? Pak dara Nabi? Tahu. Maka bila malaikat tanya, man nabiyuka? Siapa nabimu? Malaikat tahu dah. Bukan malaikat tahu. Malaikat saja nak tengok. Mu kenal ke tak? Tu. Kalau hari ni tak kenal Nabi kan, macam mana nak kata Muhammad Nabi aku dah? Hari ni nama Muhammad saja tahu. Bin Allah. Ulama kata wajib kita tahu nasab keturunan Nabi. Yang pertama nama Nabi. Nama ayah, nama Tauki. Kurang-kurang sampai ke Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kurang-kurang 4. Tu Nabi kita tu. Mana kenal tu. Dah kalau hari ni nama ke apa? Nama Nabi benda. Macam mana bila malaikat tanya sama je. Kalau hari ni nak cerita, kalau hari ni kalau orang tanya kita siapa Nabi kita, nama apa, kita tak kenal, maka ingat, dalam kubur tetap kita tak kenal. Malaikat muka nakir tanya sama macam hari ni, kita tak boleh jawab. Bukan sedak gamuk hari ni tak boleh jawab. Lepas tu dalam kubur boleh jawab. Oh, sedak gamuk. Betul lah kita disuruh belajar, ulama kata wajib fardu ain. Setiap orang mukallaf, setiap yang akil, yang balik kena belajar biar kenal Nabi. Baru selamat. Malaikat tanya kan, man nabiyuka? Oh, kita tahu dah. Oh, siapa Nabi aku? Aku duk belajar semua dah. Muhammad. Sebab Rasulullah pernah tanya Sayyidina Umar, "Hei Umar, kalau mu mati kat gini, malaikat tanya mu nak buat kan?" Lalu Sayyidina Umar tanya, "Wahai Rasulullah, adakah dalam kubur hidup macam ni? Mana sedar gini kan?" Kata Rasulullah, "Ya." "Oh, ya Rasulullah, kalau sedar macam ni, aku selesaikan." Mana sedar macam ni? Macam hari ni kan orang tanya, siapa nama Nabi? Muhammad. Anak Nabi ada berapa orang? 7 orang. 3 lelaki, 4 perempuan. Nama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ummi Kalsum, Siti Ruqayyah. Mak dia nama Siti Aminah binti Wahbin. Ayah Nabi nama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Isteri Nabi ada nama Aisyah, ada nama Khadijah, ada nama ada nama Zainab, ada nama Ummu Salamah. Kenal. Nah, mak susu Nabi Halimatun Sa'diyah, Suwaibatul Aslamiyah, Atikah. Tahu. Pak dara Nabi Abu Lahab, bukan Abu Jahal Abu Lahab. Abu Lahab. Lagi Abbas, lagi Hamzah, lagi Abu Talib. Mana kenal? Maka bila malaikat tanya, spontan jawab. Dah biasa dengar dah. Maka ingat, orang tak boleh jawab. Nabi kata, dia bukan orang kafir, dia orang Islam. Ingat deh, orang yang tak boleh jawab tu bukan semua orang kafir. Orang kafir memang tak boleh jawab dah. Orang Islam. Yang dia tu orang beriman, tapi dengan sebab tak kenal atas dunia, maka dalam kubur malaikat tanya dia tetap tak kenal. Dan Nabi kata dia diseksa dan duduk. Sebab apa? Sebab tak kenal. Ingat dah, kita ada satu misi yang besar ni orang panggil atas dunia. Bukan sekadar hidup. Nah, untuk cari rezeki, makan, minum, boleh tempat tinggal, boleh tanah, boleh rumah, lepas tu mati kerja. Tak. Kita kena selesaikan misi. Yang pertama, Tuhan kata, mu kenal aku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ay liya'rifuni. Ulama ada. Tidak aku jadikan jin dan manusia ni. Mana aku tak buat jin manusia ni, melainkan untuk kenal aku. Kenal gitu orang ni. Ustaz apa tak kenal? Kenal lah Allah. Kata tok saya, kalau kata kenal sekadar nama Allah, burung pun tahu burung tiung kan, dia sebut Allah. Dia boleh sebut. Kalau sekadar kenal kata nama Tuhan itu Allah, sekadar tu je, ulama kata tu tak panggil kenal lagi. Tak kenal. Orang kafir pun sebut Allah kok. Pergi kedai alik, kedai Cina tu kan, Allah juga. Sungguh kedai alik, kedai motor tu kan, kata aja dengar dah, kita pergi beli barang motor kan. La ilaha illallah, ya tu mula cek kat aku.
Kita kena hak kata kenal Allah, ulama kata sekurang-kurang nak kata kita kenal Tuhan, yang pertama kita tahu sifat wajib bagi Allah sekurang-kurang 20 sifat. Kita orang tua-tua dulu kata ngaji sifat 20. Sifat mustahil 20. Satu sifat harus bagi Tuhan. Itu baru kena. Dan hari ni sifat Tuhan dia hak wajib. Dalam kubur sama. Sebab ulama kata wajib setiap orang yang akhir, yang balik, kurang-kurang kena tahu sifat wajib bagi Allah 20. Apa dia? Wujud, kidang, bakok, mukhalafatu ta'ala li hawadih, qiyamuhu bi nafsihi wa daniyah, qudrat, iradah, ilmu, hayat, samuk, basar, kalam. Kurang-kurang 13 lah. Sebab khilaf antara Abu Hasan Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Saya pergi sejik sokmo dah. Saya pergi surah sokmo dah. Dah belajar ke tak ni? Sifat 20? Tak. Maka sama juga. Tak kenal. Sebab tu kata tok saya gitulah. Mugi sejik, mugi surah, mu ingat. Bukan lepas dah tu. Mu pilih. Mu kena pilih ngajian tu. Sebab ulama kata bukan wajib pergi sejik. Sejik tak wajib. Hak wajib belajar. Nak kenal Tuhan kurang-kurang 13 sifat. Sifat Nabi 4. Hak aruh wajib mustahil. Wajib 4, mustahil 4, seharuh. Apa dia? Sidik, amanah, tabligh, patonah. Lawan dia 4 tu mustahil bagi 4 saat ni. Sifat aruh bagi rasul-rasul adalah sifat basyariah, sifat manusia ni. Sifat mustahil bagi Tuhan pun kurang-kurang tahu 20 sifat. Sifat aruh bagi Allah kena tahu juga. Jadi semua kali capur hak Allah 41, hak Nabi 9 jadi 50. Dia panggil aqaidul iman. Tahu tak? Tak. Tu bahaya tu. Dosa tu. Sebab kita nak kata kenal Tuhan, kita kena tahu kat ni. Oh, Allah Ta'ala itu wujud. Allah Ta'ala itu tidak ada pendahuluan. Allah Ta'ala ada tidak bertempat, bukan di langit, bukan di bumi. Kalau orang tua dulu dia ngapa dah? Allah Ta'ala wujud artinya ada, lawannya tiada. Kidang artinya sedia. Sedia kan? Artinya tidak ada pendahuluan Allah Ta'ala ni. Bakak artinya kekal, tak binasa Tuhan. Kena tahu gitu. Tu baru panggil kenal tu. Tu kenal. Allah Ta'ala ni tak serupa dengan makhluk. Allah Ta'ala ada sifat pendengar, sifat pelihat, sifat hidup. Kena tahu gitu. Tu siapa tak belajar ke, kena belajar dah sebelum mati. Sungguh saya kata ni bukan benda main-main ni. Ada orang, alah tak apa, santai-santai. Jangan. Malaikat akan tanya kayak gitu. Man nabiyyuk, man rabbuka. Siapa Tuhanmu? Tak kena boleh jawab. Asal sedap kamu, apa kena? Tak boleh. Sebab tu hari ni standby, insya-Allah. Kalau mati malam ni pun tak ada masalah, kita reti dah. Tuan tanya lagi siapa nabi kamu. Dah tak tahu apa, maka tak boleh jawab. Nabi kata, ada orang kata Nabi apa ni? Dalam satu hadis dia akan kata la adri. Dia akan jawab gitu, la adri. La adri ni mana? Aku tak tahu. Ataupun ma adri. Ma adri ni aku tak tahu satu benda pun. Tapi aku pernah dengar. Ada Nabi sebut itu. Dan dia akan kata aku pernah dengar. Macam kita hari ni kan, aku dengar-dengar. Orang kata Allah Tuhan aku. Lalu kata Nabi, malaikat terus kata lalu dah. Sebab apa? Makna mu dok sungguh lah. Mu dengar-dengar je orang. Mana boleh? Sebab ini akidah hak kata kena 100% yakin. Mana boleh dengar-dengar, aku percaya. Sebab tu ulama kata taklid pun tak boleh bab akidah. Tu khilaf dia, ada ulama kata masih lagi kafir. Taklid ni ikut orang. Mu kata Tuhan ada? Ada. Lepas tu mu tahu mana? Aku dengar ustaz khabar. Tanpa boleh datangkan dalil ulama tu. Maka dia hukum masih lagi kafir di sisi Tuhan. Tu khilaf lah, ada ulama tu tak apa dikira Islam dah, berimam dah. Yang sebab tu ada syair dalam kitab Matan Dahratut Tauhid, dia katakan id kullu man qallada fi tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Id kullu man qallada fi tauhidi. Apabila seorang itu dia bertaklid bab iman, imanuhu lam yakhlu min tardidi. Imannya itu tidak sunyi. Imannya itu tidak akan kosong daripada taradud. Beriman kafir, antara beriman dengan kafir. Orang hak taklid sana. Yang antara dua tu, kadang-kadang kafir, kadang-kadang beriman, kadang-kadang kafir. Tak tahu anda, kadang-kadang boleh jadi gitu. Boleh jadi kafir, boleh jadi beriman. Fa fihi ba'di qaumi rahikul fa wa ba'duhum haqqaqa fihi kashfa. Panjang lah syair tu. Okey, habis itulah. Ni cerita panjang pula. Tak apa baik dah. Tak apa sikit lagi dah.
Sikit lagi dapat ni tak kerja kan hari Jumaat ni. Sikit lagi nak habis hadis ni. Wa idza tanawalal inaa, dan apabila dia mencapai akan ina, akan gayung, akan bekas, yad'u lahu ina'u, lalu bekas tadi pun mendoakan bagi dia. Wa yaqulu, berkata bekas tadi, Allahumma, ya Allah, a'tihi, berikan kepada dia ni min akwabil jannah, akan bekas-bekas dalam syurga ya Allah. Perhiasan dia gelah-gelah berapalah dalam syurga tu, memberi ke dia ya Allah. Wa idza tawaddaa, dan kata Nabi apabila dia berwuduk, yad'u lahul ma'u, mendoalah bagi dia itu oleh air. Wa yaqulu, berkata air saat ni, Allahumma, ya Allah, tarhirhu, sucikan olehmu dia ni, minan dhunubi, daripada segala dosa, wal khotoya, dan daripada kesalahan. Air itu doa, supaya Allah Ta'ala ampunkan semua salah kita, kesalahan, dosa-dosa kita. Wa idza qama ila salati, dan apabila berdiri ia kepada sembahyang, yad'u lahul baitu, maka mendoalah baginya itu oleh rumahnya. Rumah tu doa. Rumah katakan wa yaqulu, berkata rumah saat ni, Allahumma, ya Allah, wasi', luas olehmu qabrahu, akan kuburnya. Ada ke kubur orang jadi sepik? Ada. Nabi kata sepik itu, tahap sepik kubur tu, sampai Nabi kata ni, tulang rusuk ni jadi selisih ni. Mana kan kita kan sepik sangat-sangat, ia patah tulang rusuk ni jadi perak itu. Dan ada riwayat kata, Nabi kata semua orang akan dihimpit oleh kubur. Semua orang. Orang beriman pun dihimpit, orang baik pun kena himpit, orang jahat pun kena himpit. Tapi kata Nabi, himpitan itu tidak sama. Ada orang yang dihimpit itu ibarat seorang ibu memeluk anaknya. Kan kita tengok budak bila nangis kan, uek, mak dia peluk, senyap, betul. Sebab tu ada juga Tok Guru kata, kalau gini budak kan, dia nangis takutan, maka cara dia nak beri tenang, dia peluk senyap. Kan kita tengok kan budak kan, kalau kejut, wah pula mata kan, selok kadang, biru muka kan. Cara nak beri tenang dia, pergi peluk dia. Peluk senyap lalu. Tak boleh gosok tak jadi. Gosok, wah gosok. Jangan, pergi peluk. Bila peluk tu, dia akan tenang. Sebab tu kata juga ulama, dalam kubur, kita takut tu. Kan kita mati kan, orang tanam kita seorang-seorang, orang tinggal kita, kalau kubur peluk kita, tenang lalu dah. Katanya Nabi seolah seorang mak peluk anak. Maka kubur saat ni, dia peluk dengan kasih sayang, kita duduk seorang pun tak akut. Sebab apa? Kubur tu peluk dah. Tanah tu peluk, kemana? Tenang lalu dah. Kita tengok budak kan sama. Wan nangis, mak dia peluk, senyap lalu. Sebab itulah katanya Nabi, orang hak baik saat ni, kubur tu peluk dengan kasih sayang. Orang hak jahat pula, kubur tu kepik, mana kepik dalam keadaan gerang. Kalau kita kata, kepik itu siapa? Nabi pernah buat isyarat gini ke sahabat. Wahai sahabatku, kata Nabi, mu tahu tak? Kubur tu sepik sehingga berselisih tulang rusuk. Nabi buat gini, tangan Nabi. Ni, tulang rusuk ni, ia jadi masuk antara dua ni. Sakit tak? Saya tanyalah, sakit ke tak? Tanya orang yang pernah patah tulang rusuk sebatang kan. Sesak nafas kan. Bila tulang rusuk patah ni sesak nafas. Ia jadi nak nafas sakit. Semua. Bayangkan semua tulang rusuk patah. Lalu ingat kita kalau semayang tengah malam bulan Ramadan, Nabi kata, rumah tu katakan, Allahumma, ya Allah, wasi' qabrahu, luarlah kubur dia. Wa nuri hufratahu, dan berikan cahaya pada lubang kubur dia. Kubur jadi cerah. Ada orang kata tak apa tak, hamba biasa dah tidur malam tutup lampu semua yang tu. Hamba dak wahai tidur cerah. Dalam kubur lagi gelap, hamba biasa dah. Dak. Ulama kata gelap dalam kubur itu adalah satu azab juga. Gelap dalam kubur tu. Dia kata tak apa, hamba pasang lampu. Tak jadi dah. Sebab ni gelap alam barzakh, bukan gelap atas dunia. Sungguh ada orang kan bila dia dengar hadis ni, dia pasang lampu, letak dalam kubur, tetap tak terang. Ingat dah, sebab ni alam barzakh. Dia akan terang alam barzakh tu bila ada ibadah amalan. Ia nerang tu bukan dengan lampu. Jadi ni kata Nabi, rumah tu minta supaya beri terang kubur dia. Wazid rahmatahu, dan tambah olehmu ya Allah rahmatahu, akan kasih sayangmu ke dia ya Allah.
Wa yanzurullahu ta'ala, maka kata Nabi, wa yanzurullahu, memandanglah oleh Allah Ta'ala, ilaihi, kepadanya, kepada hamba mayang ni, birahmati, dengan kasih sayang. Tuhan tengok tu dengan penuh kasih sayang. Wa yaqulu, dan Tuhan pun kata, ya inda doa. Maka Tuhan kata di sisi berdoa tu, pas kita bangun, pas habis tu mayang kan kita doa, Tuhan kata, ya abdi, hei hambaku, minka doa'u, daripada engkau permintaan, wa minnal ijabatu, dan daripada aku perkenan. Wahai hambaku, mu tukang minta, aku tukang beri. Wa minka su'alu, dan daripada engkau permintaan, wa minnan nawalu, dan daripada akulah yang akan menunaikan. Wa minkal istighfaru, dan daripada engkau meminta keampunan, wa minnal ghufran, dan daripada akulah yang akan beri keampunan. Jadi bab itulah dah, kalau bulan puasa ni rebutlah peluang, mayanglah banyak-banyak, kerana ni hadis ni Nabi kata untuk bulan Ramadan special. Kita bangun tengah-tengah malam ke apa, mayang. Kurang-kurang 2 rakaat pun tak apa dah, supaya kita dapat kelebihan hak Nabi sebut tadi. Jadi saya rasa sekadar telah pada pagi ni, insya-Allah mudah-mudahan dengan apa yang kita dengar pagi ni dapatlah kita kata jadi peringatan sama-sama kita sebelum kita mati ni. Ingat kita sebab tu kena mari semua majlis-majlis gini supaya ada orang beri peringat. Sebab Nabi kata kita ni kan asal daripada manusia ni asal daripada nisyan. Nisyan ni mana lupa. Insan asal daripada nisyan. Orang yang banyak lupa dah ingat. Sebab tu Tuhan kata wa zakir, Muhammad memberi peringatan. Wa fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan ni beruntung untuk bagus, manfaat untuk orang-orang beriman ni. Kerana perjalanan kita ni sebelum mati ni kena beringat semua. Ingat. Kadang lalai. Oh, hari ni dengar. Jadi upah balik. Kadang duk lalai pula, ada orang khabar pula. Beringat balik. Ingat dah, peringatan ni masa hidup je kita boleh hejah. Orang beri peringat, kita boleh ngajah. Dulu dok mayang, lain ni mayang dah. Sebab ada orang beri peringat. Oh, dulu dok pernah sedekah, lain ni orang wis peringat dah. Wis sedekah lain ni. Oh, dulu dok aja buat kebajikan, lain ni rasa nak buat, buat peringatan saat ni. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada pagi ni, Allah Subhanahu Wa Taala berkati semua kita. Allah Taala berikan taufik hidayah kepada kita untuk kita buat taat sampailah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar telah pada pagi ni, insya-Allah mudah-mudahan kita semua selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.